So Red Magic 11S Pro. Ni dia pakai chipset apa bang? Miss Owi. Oish. Okay, hey cik, selamat datang. Nak cari phone. Oh, nak cari phone. Saya tak nak tanya lagi noh. Okay, nak cari phone. Okay. Nak cari iPhone ke Android? Android. Android? Ya. Ada target model ke? Nak ambil model apa? Dah target lah. Model Red apa? Magic 11S Pro. Ui, tu Red Magic yang paling latest lah. Apa pula? Betul. Oh, nak tu lah. Ni mesti duk main game. Ya. Duk main game. Oh, okay. So, kebetulan untuk siapa yang pre-order awal kan, dia akan dapat sekali dengan dia punya ni gaming kit. So ngam lah kan, main game kan. Okay, so ni Red Magic 11S Pro. Okay. So ni boleh unboxing lah. Kita bagi kita punya badan unboxing kan lah. Okay, ni boleh unboxing yang unboxing kat belakang ni. Memang dari mana? Saya ikut dia. Oh, dari Godang. Dari rumah. Oh, tahu Kliki ya? Memang tahu Kliki ke baru tahu ke? Duduk tengok TikTok. Udah tengok TikTok. Oh, so memang tahu, memang dah tahu lah Kliki ni. Saya duduk tengok Sungai Petani punya. Yang ada customer beli Red Magic juga. So terracun dengan video tu lah. Tiba-tiba kena masuk video sekali. Tengok apa dalam app kan dia ada location semua tempat. Okay, so bismillah memang. Bismillah pun mahal ni. So memang target nak ambil Red Magic ni lah. Target lama dah. Oh, target lama Tapi dah. tergantung duk kena racun lagi. Memang duk racun. So kali ni memang kena grab terus ya noh. So yang mana peminat Red Magic, so abang ni antara yang awal jugalah booking tu dapat sekali dengan dia punya gamepad ni. So sekali kita unboxing sekali lah gamepad ni. Ni memang kalau main game ni kira padu lah noh. Padu lah. So abang ambil colour hitam kan. So boleh buka dulu dia punya plastik. Okay, so dalam kotak dia akan bagi dalam ni dia ada casing dia. Betul? Mana pun tak apalah, penerbangan. So dalam kotak, saya boleh ambil noh. Dalam kotak dia bagi sekali charger. So charger ori daripada Red Magic lah. So sekali kabel semua. Okay, tunjuk sikit kat belakang bang, tengok. Wish tu mengelak style noh. Memang nampak lah spek gaming kan. Tak apa, boleh on dulu check tengok kondisi ada calang apa ke tak. Okay, so kita set up unboxing dulu. Saya kita proceed payment lah. Okay, so ni Red Magic 11S Pro color hitam. So nama dia apa tak kali hitam kan. Saya pun pening nama dia kan. Okay. So phone semua okay lah. Okay. So ni dapat sekali dengan gaming kit. Boleh buka plastik tengok okay ke tak gaming kit dah. Gaming pad dah. So beruntung lah siapa yang pre-order awal-awal akan dapat sekali gaming kit ni. Aku gio kan. So berbaloi lah. Ni first phone yang harga phone lah. Tu lah tengok unboxing jadi pun macam ketak-ketak kan. Saya hari ke